terlalu banyak yang terkesan dengan apa ni, dasar-dasar baru kerajaan yang digubal sekarang ni. Begitu juga dalam isu SARA, banyak kedai-kedai runcit yang sekarang ni kalau kita perhatikan ada banyak banyak kedai yang terjejas kerana dia orang tidak lagi membeli di kedai-kedai yang tak tak apa ni tak terserai dalam sistem SARA ni sendiri. Dia orang pergi ke pasaraya. Jadi akhirnya kedai-kedai kecil ni terjejas. Banyak kedai yang memang saya ada orang kata access directly pada owner kedai-kedai itu sendiri. Jadi ini yang sebenarnya hampir setiap dasar yang kerajaan eh, perkenalkan sekarang, dia memakan mangsa, itu kita faham. Cuma sebelum kena kepada kita, kita menjadi mangsa, tukarlah kerajaan yang ada sekarang. Kerajaan sekarang ni memang menyusahkan rakyat, akan terus menyusahkan rakyat, dan kalau dia menang lagi dalam PRU 16, mandat yang diberikan kepada mereka tu akan digunakan insya-Allah untuk terus menekan rakyat. Dia orang ni, kerajaan ni adalah kerajaan rompak dan penyamun. Itu saja yang saya nak bagi tahu. Alright, okay, terima kasih kepada Ustaz Azmi Ishak. Dia sebab itu saya kata dia bukan saja masalah ikan ke. Dia kenaikan bahan api ataupun diesel ini dia akan mengakibatkan domino effect. Domino effect ini keseluruhan sektor, keseluruhan barangan akan turut naik. Bukan sahaja ikan, bukan sahaja daging, apa sahaja. Pasal apa? Pasal bahan api inilah yang akan menggerakkan segala-galanya. Baik pengangkutannya, baik genset ke, whatever it is, okay? Jadi, sebab itu saya kata, sebenarnya kita ini dikencing oleh Anwar Ibrahim hidup-hidup. Sebab itu kalau dia memberi alasan kononnya disebabkan Selat Hormuz, dan hari ini pun sudah terjawab hanya 40% saja daripada Selat Hormuz, 60% lagi bukannya datangnya daripada Selat Hormuz, itu satu. Dan dalam masa yang sama, kita adalah negara pengeluar minyak. Kenapa kita tidak menggunakan kaedah yang dilakukan oleh China, begitu juga dengan Russia untuk kepentingan dalam negara. Kita boleh orang kata mungkin reduce down on export out dan pastikan kepentingan dalam negara supaya domino effect ini tidak berlaku. Tetapi Anwar Ibrahim tidak menjurus ke arah itu. Jelas hari ini kita semua dikencing oleh Anwar Ibrahim hidup-hidup. Sebab itu wajib untuk kita tolak. Okey, kita tolak Anwar Ibrahim dan DAP, dan untuk kita tolak Anwar Ibrahim dan DAP wajib kita tolak Parti Umdat Mantap ini. Itu adalah key point dia. Untuk kita tak nak lagi lihat Anwar Ibrahim dan DAP, wajib kita tolak Umdat Mantap. Dan hari ini pengkhianat kepada orang Melayu adalah UMNO Umdat Mantap. Ada tak UMNO Umdat Mantap bersuara tentang apa yang sedang berlaku pada hari ini? Di sini jelas takkanlah di dalam UMNO Umdat Mantap itu tidak ada yang seorang pun yang cerdik. Takkan semua macam Ahmad Mazlan. Bila harga minyak naik suruh naik basikal. Semua ke yang bodoh-bodoh ada dalam UMNO ni? Sedangkan hari ini jelas kalau apa yang dikatakan oleh Trump bagai bulan, info yang kita dapat daripada luar negara, jadi kebergantungan kita kepada Selat Hormuz itu sebenarnya itu adalah satu penipuan yang dicuba dilakukan oleh Anwar Ibrahim. Apa yang saya nampak, bila dekat pilihan raya dia akan turun all out. Lepas tu dia kata saya berjaya turunkan harga minyak. Dia akan jadi hero. Anwar Ibrahim itulah cara dia. Saya terus nak bagi laluan kepada doktor. Okey, teruskan doktor. 2 hingga 3 minit ya. Okey, doktor, teruskan. Okey, terima kasih kepada Abang Wan. Terima kasih kepada semua. Sebab semua yang tadi tu dah dicakap pasal harga minyak. Dan macam Abang Wan cakap tadi, harga minyak ni akan memberi kesan dominan kepada semua sektor dalam negara, pertanian, industri dan sebagainya. Dan sektor-sektor ni akan buat retracement. Percaya atau tidak, akan berlaku retracement. Sedangkan masa COVID pun berlaku retracement yang banyak. Masa tu AirAsia pun buang pekerja, ramai pekerja dibuang. Jadi bila berlaku retracement, bukan semua orang bersabar dengan keadaan retracement ni. Bukan semua orang boleh dapat kerja. Jadi dekat situ juga berlakunya jenayah. Jadi indeks jenayah akan meningkat. Dalam masa yang sama, bukan setakat jenayah yang meningkat. Sesetengah orang yang non-Muslim, dia stres dengan kejatuhan ekonomi, inflasi, apa yang berlaku pada keluarga, pendapatan isi rumah.
Jadi kadang-kadang they all ni lah yang stress level tinggi. Ada sesetengah tu pula, bila stress level dia tinggi, dia pergi ambil minuman keras. Minuman keras di tempat kita pula tak dibendung. Bila ambil minuman keras, berlaku kemalangan. Dan kalau yang kita tahu baru ni isu kemalangan yang dapat dengan dashcam. Yang tu yang dapat dengan dashcam ya. Yang dapat dengan dashcam tu pasal dia mabuk dan positif dadah. Sebab apa kalau tanya-tanya balik? Sebab dia stres. Dia ambil benda tu. Dan yang tu yang kita hanya dapat melalui dashcam. Saya ni, kalau makluman semua, saya sebenarnya bekerja juga dengan syarikat guaman. Saya buat talk. Saya buat kes-kes accident ni. Jadi sekarang ni peningkatan kes mabuk tu banyak juga tau. Walaupun benda tu menguntungkan saya, tapi saya nak beritahu, ia tak menguntungkan masyarakat. Bayangkan orang kehilangan, cacat, apa semua. Benda-benda ni dibaca tak oleh Madanon ni? Benda-benda ni tak dibaca tau. Tak dibaca oleh pemimpin atasan. Macam mana pula orang yang, okey, kalau kita sebut kita ada lesen. Macam mana orang yang tak ada lesen? Kalau kita kata, siapa suruh tak ada lesen? Kita bukan sama taraf hidup kita. Ada orang yang hari ni, esok belum tentu dia tahu dia nak makan apa. Dia tak tahu tau. Ada yang jenis macam tu. Ada yang nak isi minyak pun tak ada. Kerja jauh terpaksa. Dalam situasi macam ni, ada ibu tunggal, kadang-kadang mereka ni tak ada lesen pun. Cuba kita bayangkan. Yang tak ada lesen isi minyak macam mana, Wan? Rasa macam mana sahabat-sahabat yang lain? Macam mana dia nak isi? So, ini tekanan. Dan reverse psychology tu akan dibawa. Dan psikologi momentum tu akan dibawa macam Wan cakap tadi. Akhirnya, Anwar ni akan selamatkan keadaan ni balik. Dia akan jadi hero pada PRU nanti. Dan mereka akan extend paling kurang, tak silap saya, mungkin 6 bulan ke atas. Kalau dia nak buat benda ni. Dalam himpun-himpun macam ni, selalunya minda orang secara psikologi, dia akan lupa isu-isu tu dalam 6 bulan. Dalam tempoh 6 bulan, selalu kita akan lupa. Tak percaya kita ingat balik isu yang 6 bulan lepas. Kita ingat ke? Isu abang petai lah, apa ke, kadang-kadang kita lupa. So, benda-benda macam tu yang kita kena bawa, kita kena tengahkan, kita kena remind rakyat. Ingat dalam grup ni, semua yang ada dalam grup ni, tolong catat isu-isu. Tolong jadi peluru, remind rakyat. Okey, cuma saya nak beritahu sikit saja. Okey, saya nak beritahu sikit saja dekat pasal walak tadi. Walak dengan taksub. Walak dengan taksub berbeza ya. Walak dengan taksub berbeza. Walak ni perintah Tuhan. Walak ni perintah Tuhan. Walak ni bukan dia ada peraturan dia, bukan walak membabi buta. La ta'ata li makhluqin li maksiatillahi ta'ala. Selagi benda tu belum maksiat, kita kena taat. Lepas tu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Kamu kena taat pada Allah, taat pada Rasul. Wal ulil amri minkum tu pun ada huraian daripada ulama ulum Quran. Dia beritahu ulul amri maksudnya pemerintah yang taat pada Allah dan Rasul tadi. Jadi saya nak betulkan statement sahabat saya Abang Murai tadi cerita pasal walak. Taksub lain. Taksub perkataan dia daripada asabah. Asabah ni maksudnya habis. Maksudnya percaya habis. Lebih kurang macam tu lah asabah. Macam kalau kita belajar miras, dia kata asabah. Asabah tu penghabis. Baki. Tak ada baki dah. Taksub ni lebih kurang macam tu lah. Itu baru kita kata membabi buta. Yang tu kita kena betulkan. Jadi sekarang ni konflik dalaman, saya barulah masuk ada konflik dalaman apa semua. Sebelum ni pun saya ada sebut sebenarnya. Tapi bila saya jumpa balik dengan pimpinan apa semua, di peringkat kita untuk masyarakat awam, kita jangan dedahkan konflik pimpinan sebab itu telah ada jalan penyelesaian. Sekarang ni di peringkat Perikatan Nasional telah berbincang dan sedang hampir kepada jalan penyelesaiannya. So jangan risau. Jangan risau. Yang tu akan diselesaikan. Cuma yang kita nak sebut dekat sini, kita ada 2 blok. Satu blok PAS, satu blok DAP. So kita blok PAS, Perikatan Nasional. So kita mesti kena bawa betul-betul perjuangan kita ni. Jangan kita risau, tak ada rugi. Kita nak membela orang-orang yang susah ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada isu-isu yang dalaman tu, so sekarang ni kita banyak skip. Sebab Madanon pun dia
isu yang besar yang ditutup, corruption apa semua, sampai duit zakat pun tak selamat. Depa pun nak tutup. Tambah kalau kita lagilah kena tutup setakat pertikaian-pertikaian dan konflik dalaman yang melibatkan miscommunication ni. Itu saja Wan. Saya sebenarnya dah letih dah sebenarnya. Terima kasih. Alright, okay, terima kasih. Apa tu penjelasan daripada doktor tentang walak dan taksub. Terbaik. Terbaik. Kadang-kadang tu kita terlepas pandang. Tak, walak ini ialah tadi seperti mana yang doktor katakan. Taksub ni seperti mana geng-geng Amino. Dia taksub membuta tuli. Walaupun pemimpin korup pun dia taksub juga. Walaupun pemimpin rosak seperti Anwar Ibrahim pun mereka taksub juga. Itu taksub. Jadi walak dengan taksub adalah dua perkara yang berbeza. Okey, saya terus bagi laluan kepada Anas. Assalamualaikum, Anas. Anas ada ke? Waalaikumsalam. Okey, teruskan. Ya, Mawan. Boleh dengar tak? Okey, sekarang dengar. Teruskan. Okey. Saya belum tu saya kenalkan diri saya dulu. Saya Anas Harun, asal daripada Kemaman. Okey, saya cuma nak share sedikit fakta. Mungkin kita boleh guna untuk debat dengan geng-geng waladon, waladap dengan walahid ni berkaitan isu minyak ni lah. Okey, tadi beberapa info yang saya dapat, macam contoh di Indonesia selepas untuk harga minyak di negara mereka. Anas, boleh dekatkan sikit dengan mic, bau clear. Dekatkan sikit dengan mic. Tak jelas ke? Okey, jelas. Teruskan. Okey. Untuk harga minyak di Indonesia ni, saya tengok info daripada BBM. Sebagai contohnya, untuk RON 95, harga yang dijual di sana dah lebih kurang dalam RM3, 2 sen tak silap saya. Untuk diesel pula dalam RM3 lebih juga. Tapi Indonesia ni daripada bulan lepas, dia menunjukkan tiada peningkatan. Perang kapal kena sekat, tapi dia orang tak ada peningkatan. Harga minyak dia stabil. Okay, untuk di Thailand pula, harga mereka dalam RM4 lebih ke RM5 lebih. Cuma berbeza Thailand, info daripada Motorista untuk hari ini mereka menunjukkan ada penurunan sebanyak 27 sen tak salah saya. Itu diesel B7 tau, bukan B10 yang macam kita pakai, B7. Okey, untuk di Vietnam pula, di Vietnam harga untuk minyak tak silap saya dalam RM5 lebih ke RM5 lebih juga, RM5 lebih ke RM6 lebih. Dan Vietnam Today melaporkan hari ini pun ada penurunan sebanyak 6 sen. Kalau Abang Wan boleh tengok dekat Vietnam Today, Vietnam ada umumkan minyak diorang dah turun sebanyak 6 sen untuk petrol dan 22 sen ke 27 sen untuk diesel. Berbeza dengan Malaysia, walaupun kita ada Budi 199, kita tolak tepi sebab semua orang bukan dapat Budi 199 tu. Malaysia menunjukkan peningkatan daripada bulan lepas. Untuk petrol tak silap saya lebih RM2.12 peningkatan. Untuk diesel pula RM3.68. Thailand dan Vietnam, peningkatan mereka tidak sebanyak yang Malaysia naik ni. Jadi isunya kat sini, macam mana geng-geng kerajaan PMN boleh kira walaupun naik secara mendadak, sedangkan ialah kapal kita tidak sekat. Dan kita juga adalah antara pengeluar minyak. Macam saya pun bekerja dalam sektor oil and gas. Jadi kita tahu memang minyak kita ni bukan kita guna dalam Malaysia, kita eksport keluar dan kita import minyak luar. Cuma bezanya kat sini, Vietnam pun sama, Thailand pun sama, Indonesia pun sama. Tapi Indonesia yang paling saya tertarik sebab apa? Indonesia dia mampu stabilkan harga minyak. Maintain sebulan yang lalu, 2 bulan yang lalu dia maintain je. Jadi bila kita ambil fakta, kita boleh hujah dengan geng-geng Kuala Lumpur yang mengatakan minyak kita ni antara yang termurah di Asia. Itu fakta yang salah. Dan efek pada industri, sebagai contoh saya duduk di Paman. Sekarang ni banyak company-company ataupun pengusaha-pengusaha jentera-jentera berat, lori, dah banyak tutup kedai buat sementara waktu.
Sebab harga minyak yang naik, yang harga diesel ni memang dah ketara sangat dan diorang tak mampu nak tampung untuk kos kenderaan, kos nak berjalan apa semua. Di Maman saja lebih, tak silap saya lebih 10 company yang saya nampak dah tutup kedai buat sementara waktu sebab kos logistik yang ditawarkan kepada pelanggan terlalu tinggi. Contoh kos untuk backhoe saja dah naik ke hampir RM800 untuk sehari. Backhoe. Untuk excavator, tak silap saya yang untuk 120 tan dah RM1,500 ke RM1,700 untuk sehari buat kerja. Dan customer diorang terpaksa tunggu sehingga harga diturun balik. Tapi yang tertekan adalah pengusaha-pengusaha. Sebab bukan semua yang dapat, macam Abang cakap tadi, bukan semua yang dapat fleet card tu. Dan harga-harga untuk kos logistik lain terpaksa meningkat. Sebab tu bila ada geng-geng penyokong kerajaan yang bandingkan Sarawak dengan Sabah, diorang lebih banyak guna diesel berbanding Semenanjung. Itu adalah fakta yang salah sebab Semenanjung pun antara pengguna diesel yang tinggi. Dan dia cakap penyeludupan di Semenanjung ni adalah lebih tinggi berbanding di Sabah dan Sarawak. Dan faktanya pula penyeludupan di sebelah Borneo tu adalah lebih tinggi berbanding Semenanjung sebenarnya. Untuk maklumat bulan lepas tak silap saya, hampir 60 juta kos jumlah selundu yang berjaya ditangkap oleh agensi sepadan. Jadi poin kat sini, PMX ni dia sebenarnya di dalam keadaan macam mana? Dia nak naikkan di sebelah Borneo, dia bimbang hilang sokongan di belah sana. Yang tu ditapau yang sebelah Semenanjung ni untuk cover kos sebelah sana. Kita sebenarnya kalau di sebelah Borneo tu naik juga, kita tak terasa sangat. Tapi bila diorang dapat harga yang lebih murah dan kita dapat harga yang lebih tinggi, bagi saya itu sesuatu yang sangat tidak adil. Okay, untuk itu saja Abang Wan Jahri malam ni. Terima kasih Abang Wan bagi ruang pada saya. Alright, okay, terima kasih. Apa tu info daripada Anas Anas dalam oil and gas industry kalau ke Mamang memang okay, terbaik So itu saya kata sebenarnya ada benda yang tak kena dengan Anwar Ibrahim. Sebenarnya harga global memang turun, yang mana betul saya ada tengok di Vietnam pun harga turun, begitu juga dengan Thailand itu harga turun. Thailand, Vietnam bukan sebuah negara pengeluar minyak. Okey, boleh turunkan harga minyak mengikut harga global, harga dunia. Tetapi kenapa di Malaysia hari yang sama Malaysia naik 70 sen? Ini kegilaan apa yang sebenarnya Anwar cuba lakukan? Cuba bayangkan sebab itu saya kata bukan sahaja yang Ustaz Azmi katakan tadi ikan naik dan sebagainya. Segala-gala pun akan naik. Cuba bayangkan kalaulah untuk sewa backhoe satu hari, kalau dulu dalam 400.5. Okey, tempat saya. Sekarang betul 800 sekarang. Macam mana kita nak buat kerja? Banyak yalah, semua industri ini akan terkesan, terutama sekali construction ke apa segala benda memang akan terkesan. Mereka tak saya tak tahu nak cakap macam mana, tapi Anwar Ibrahim ni satu manusia yang jahat lah. Pasal apa? Hari ini dia lakukan sesuka hati kepada rakyat Malaysia